Inilah yang kita saksikan cara penyampaian pingat yang melibatkan atlet-atlet negara 4x200 meter kuartet Malaysia, kuartet Vietnam dan kuartet Singapura. Kieu Ho Yen, Lim Yin Chuan, Arvin Sean Singh Shahal. Antaranya yang kita dapat lihat di situ membanggakan, mengharumkan nama Malaysia di podium tempat yang kedua pingat perak. Adalah satu pencapaian yang cukup membanggakan. Kita akan melihat pingat yang dihadiahkan terlebih dahulu kepada Singapura. Official yang akan memberikan pingat gangsa terlebih dahulu kepada Singapura. Cara 4x200 meter gaya bebas lelaki relay. Pencapaian yang lebih baik ataupun jatuh daripada kedudukan podium kedua itu. Vietnam, Singapura dan Malaysia ketika di Kemboja kali ini berubah sedikit. Vietnam, Malaysia, Singapura bertukar kedudukan podium itu, di mana Malaysia di kedudukan pingat perak. Satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk Arvin Sean Singh Shahal, Lim Yin Chuan, Kieu Ho Yen, satu pencapaian yang membuktikan kita mempunyai perenang-perenang begitu kompetitif di peringkat Asia Tenggara ini. Namun kredit harus diberikan kepada Vietnam. Sekali lagi mengekalkan emas di Kemboja untuk berjaya sekali lagi di Thailand dengan catatan yang hampir sama, 7.18.67 ketika di Kemboja 7.1851, tidak jauh perbezaannya ke 0.10 saja. Dan Vietnam sekali lagi meraih pingat emas. Akan berkumandang sekali lagi lagu kebangsaan Vietnam di kolam renang SAT Bangkok. Sebelum itu penyampaian cenderahati terlebih dahulu daripada wakil dari Malaysia yang kita dapat lihat di sini, berikan kepada semua perenang-perenang negara-negara Malaysia dan juga Vietnam. Berbangga dengan pencapaian yang mereka lakukan di sini. Cenderahati disertakan dengan pelukan semangat yang diberikan kepada atlet-atlet negara. Kini kepada atlet Vietnam pula. Si Thailand dan juga cenderahati yang penting untuk dibawa pulang. Dapat lihat semangat kesukanan di kalangan atlet-atlet ini juga agak baik. Semangat kesukanan dan persahabatan yang terjalin di kalangan atlet-atlet dari seluruh Asia Tenggara.
Alright, itu dia tahniah kita ucapkan kepada perenang 4x200 meter gaya bebas lelaki bergilir-gilir Vietnam, Malaysia dan juga Singapura. Kita akan berehat sebentar saudara. Kembali lebih banyak lagi liputan harian untuk anda Sukan C 2025.